Amai mana? Lama tak jumpa. Ustaz, NFP tu Ustaz teka. Jadi turun sampai 1000 pik. Teka pun jadi noh. Teka sungguh lah. Kau Ustaz tahu lah dia nak turun. Kau menebus hijab Ustaz baca doa. Allahu Akbar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika Doa wa apa ni? wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Kita trade ni kita mesti mau cari panduan dia. Hak kita pegang. Jadi aku ni 13 tahun dah trade guna teknikal analisa. Duk lukis. Hang faham tak? Tanda support pecah, tanda resistance pecah. Baru 3 tahun ni aku guna data. Dan alhamdulillah guna data ni dia panduan dia solid Setakat ni kita pegang kepada, kalau contoh kita tengok dekat situ retail masuk banyak buy, hang standby sell, hang confirm untung punya. Kita trade ni kita nak ambil duit betul tak? Yeah. Jadi nak ambil duit ni apa persediaan dia? Kalau hang tak ada cukup persediaan, maksudnya hang saja nak bagi duit ke orang. Kalau hang tak bersedia, hang bagi duit pada orang yang telah buat persediaan. Jadi berjuta orang hak dia buat persediaan menggunakan teknikal analisa. A few of them guna data panic order untuk buat persediaan. Untuk dia buat keputusan. Jadi kita ni baru kita tahu ilmu Allah Ta'ala ni luas betul ya. Sebelum ni kita belajar teknikal analisa. Ni ada data panic order pula. Rupanya sini pun boleh buat panduan juga.